Macam ni nak tuntut emas dalam gap mun pemilik akaun meninggal dunia. Sekiranya berlaku kematian, waris boleh tuntut emas yang ada dekat gap. Di mana-mana cawangan public gold, ada 4 dokumen yang waris perlu sediakan. Yang pertama, salinan mykat waris yang sah. Yang kedua, salinan sijil kematian. Yang ketiga, perintah mahkamah bagi pembahagian harta dan surat takbir tanah harta pusaka. Jadi, segala proses tu akan jadi lebih mudah mun tuan-puan berdaftar dengan dealer aktif yang boleh membantu waris untuk tuntut emas. Kami antara dealer aktif public gold yang dah bimbing lebih 100 orang penyimpan emas seluruh Malaysia. Kami juga hadir training setiap bulan untuk belajar SOP terkini public gold. Jadi, bagi sesiapa yang nak dapat bantuan dan bimbingan menabung emas dari dealer aktif public gold, puan-puan boleh follow kami, lepas chat kami di inbox untuk mula pendaftaran akaun Emascape secara percuma. Siap daftar, dah boleh terus mula menabung emas.